Ramai kata, kenapa perempuan dapat faraid lebih sikit daripada lelaki? Adakah Islam tak adil pada wanita? Bila dengar anak lelaki dapat 2 bahagian, anak perempuan 1 bahagian, ramai terus rasa wanita rugi. Tapi, ramai orang tak tahu. Dalam Islam, lelaki wajib tanggung nafkah isteri, anak, ibu bapa dan keluarga. Wanita pula, duit faraid dia adalah hak mutlak dia. Tak wajib guna untuk keluarga pun. Contoh mudah, kalau seorang wanita dapat 50,000 duit faraid, duit itu milik dia sepenuhnya. Tetapi, lelaki yang dapat lebih tu sebenarnya ada tanggungjawab yang besar yang perlu dia tunaikan. Jadi, faraid bukan soal siapa dapat lebih, tapi soal pembahagian tanggungjawab dan keadilan mengikut syariat. Bila faham hikmah faraid, kita akan nampak Islam sangat menjaga hak wanita dan keseimbangan keluarga. Kalau rasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen dan share video ini.